Kisah suami isteri. Walaupun tiada anak, tetapi mereka bahagia bersama. Suami sedang menonton TV di ruang tamu. Kelakar betul lah movie ni. Isteri sedang memasak air untuk minuman petang. Nak masak apa ya untuk minuman petang ni? Tiba-tiba angin bertiup kencang, tanda hari mahu hujan. Abang, tolong angkat baju kat empayar luar tu. Hari nak hujan ni. Alah, kacau lah awak ni. Cerita tengah best ni. Yang hujan tu kat luar, kita kat dalam selamat. Memanglah yang dalam ni selamat. Saya surahkan baju kat luar tu. Nanti basah mula lah, esok tak ada baju nak pakai. Apa susah? Tak payah pakai baju. Kan senang. Oh, main-main je. Mesej ni nak sunatkan kali kedua. Abang Guru aja. Tolong, tak nak sunat kali kedua. Bersambung.